Setengah makeup remover yang dijual di pasaran akan membuatkan wajah anda menjadi terlalu berminyak dan mungkin juga menjadi terlalu kering. Dan oleh itu, untuk video pada kali ini, saya ingin menunjukkan anda cara saya menanggalkan makeup menggunakan Hesta Cleansing Milk yang sangat lembut pada kulit. Hesta Cleansing Milk bukan saja dapat menanggalkan makeup dengan lembut, malah ia juga dapat melembab dan memberi kelegaan pada kulit anda. Untuk menguji keberkesanan Hesta Cleansing Milk sebagai makeup remover, saya mengenakan makeup mata yang nampak sedikit dramatik pada kali ini. Oleh itu, anda memerlukan kapas muka dan juga Hesta Milk Cleanser untuk menanggalkan makeup anda. Mula-mula sekali, tanggalkan makeup pada bahagian mata terlebih dahulu. Hesta Cleansing Milk sangat mudah digunakan kerana ia didatangkan dalam botol pam. Gunakan Hesta Cleansing Milk dan pam sebanyak 2 kali pada kapas muka anda. Kemudian, tekapkan kapas muka pada mata anda selama 5 saat. Ia bertujuan supaya cleansing milk tadi dapat melarutkan makeup pada mata supaya ia lebih senang untuk ditanggalkan. Anda boleh lihat sendiri, dengan sekali sapuan saja, hampir seluruh makeup mata saya yang dramatik tadi dapat ditanggalkan. Makeup pada mata perlu ditanggalkan terlebih dahulu kerana kebanyakan produk yang dipakai adalah pada kawasan mata berbanding pada kawasan lain. Seterusnya, gunakan bahagian kapas yang bersih untuk menanggalkan sisa makeup yang masih lagi ada pada mata anda. Ulangi langkah yang sama pada mata yang sebelah lagi. Gunakan putik kapas sekiranya eyeliner ataupun maskara anda masih lagi belum bersih sepenuhnya. Selepas keseluruhan makeup mata telah ditanggalkan, bersihkan makeup pada seluruh wajah anda. Pamkan Hesta Cleansing Milk pada kapas dan tanggalkan makeup pada seluruh wajah anda. Hesta Cleansing Milk bertindak dalam 2 cara, iaitu membersih dan melembabkan kulit anda pada masa yang sama. Seterusnya, gunakan bahagian kapas yang masih bersih dan bersihkan lipstick pada bibir anda. Lepas selesai, bilas dengan menggunakan air yang bersih dan anda boleh juga menggunakan pencuci muka jika perlu. Hasilnya, kulit anda akan rasa lebih lembut dan juga seimbang dengan menggunakan Hesta Cleansing Milk sebagai makeup remover. Harapan saya agar anda dapat mencuba rahsia yang saya kongsikan pada kali ini dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Dapatkan Hesta Cleansing Milk anda di hesta1stopbeauty.com. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, follow saya di Instagram dan juga Twitter. Kunjungi blog pribadi saya Princess dan Shanti.blogspot.com dan jangan lupa untuk like fanpage saya Princess Shanti.